Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita pagi ini dari Bandar Kirara. Cuaca cerah. Okey. Kita akan bercerita sikit tentang keadaan suasana di Bandar Kirara. Tentang pokok. Okey, jangan apa. Okey, mari. Ini pokok. Ini pokok matua yang saya bawa dari Pekanbaru. Sekarang dah mulai berbuah. Nampaknya akan mendapat hasil lah. Ini depan rumah pucuk ubi pun subur. Daun pandan, pucuk ubi memang melebur-lebur. Boleh. Nak meniaga pucuk ubi pun boleh. Pucuk betik pun ada. Jadi cerita soal ini buah apa ni? Matua ni. Sekarang dah buah-buah dah. Saya kemarin dapat baja buah dan dapat sekarang dia banyak buah dah. Dah mulai mengeluarkan buah. Ni. Buah matua. Memang istimewa buah matua ni. Buah dia macam rambutan. Tapi tak berbulu di luar. Isi dia macam rambutan. Rasa bau durian. Itu keanehan buah matua ni. Itulah saya suka. Kalau di Pekanbaru banyak tepi jalan orang jual. Tapi di Malaysia ni kurang famous. Ni sekarang kita sudah mulai produk lah. Alhamdulillah, sikit hari lagi dia akan masak ini buah matua. Rasanya enak, bentuk macam rambutan, tapi dia ada bau durian. Itu yang unikkannya. Pokok matua ni saya bawa dulu dari Pekanbaru. Dah berapa tahun? Dah 3-4 tahun kayaknya. Alhamdulillah sekarang dah menampakkan buah. Setelah saya bagi baja yang di iklan dalam TikTok, saya beli baja itu. Ni buahnya. Nanti manis kalau dia dah masak nanti. Ni keadaan dia ni betul-betul tepi jalan. Ni penandanya rumah saya lah. Di belakang no apartmen yang menjulang tinggi. Ni rumah dulu bekas tadika, sekarang dah jadi rumah pribadi, dibeli oleh India. Kurang dah 800 ribu. Dulu mula-mula dari Permaju dulu harganya cuma 118 ribu saja. Dalam masa 20 tahun dah meningkat sampai harga sekarang dah 800 ribu. Baik, itu. Ini deretan jalan depan rumah saya. Bagus. Banyak parkir, kalau untuk pakai mobil di sini banyak. Senang pakai kereta sini. Itu keistimewaannya sini sikit. Tanahnya lapang. Ya, di sebelah rumah saya ni ada LRT sana. Banyak mau pelam pun saya sudah tanam, tapi belum lagi lah nampakkan hasil. Tapi yang harapan terbaik ni buah matua ni. Nantilah kalau dia buah pertama, kita akan sedekah bagi orang makan, merasai macam mana sedapnya buah matua. Ni depan rumah saya ni ada sekolah rendah kebangsaan Bandar Kirara 3. Ni banyak juga rumput-rumput. Ini nak di BKA, di padang untuk permainan bola volleyball. Ramai juga orang yang pakai kereta depan rumah itu tu. Apalah. Ni tanah kerajaan, siapa saja bebas parkir. Cuma kita jaga keselamatan, jaga kebersihan, ya. Macam ni tempat sekolah
Mio sekarang belajar bola sepak pada setiap hari Minggu. Dia pergi sana naik basikal saja. Okey, itulah. Serba sikit suasana di Bandar Kerara hari ini. Terima kasih saya. Dan ini pokok mangga. Memang pokok mangga ni sudah selama jaga-jaga. Dan pokok apa ni lagi? Pokok limau. Pokok lemon ni. Pokoknya subur tapi tak berbuah-buah sampai saat ini. Allah belum beri lagi. Belum lagi kita beri rezeki untuk dapat buah. Dan ini banyak apa? Ini semua sirih. Siapa yang berminat nak daun sirih banyak sini. Daun salam pun banyak. Di belakang ni adalah tempat ruangan untuk badminton anak-anak. Ya. Kelapa pun ada juga berbuah. Itulah kelapa muda. Belum ada lagi. Allah belum bagi lagi rezeki untuk dia berbuah. Saya sudah taruh baja buah. Tapi Allah belum bagi rezeki kita lagi untuk berbuah. Ini pisang. Sebenarnya pisang ni saya sudah tukar dengan pisang Raja Sali. Tapi tak nampak mengeluarkan buah. Hanya satu kali saja dia berbuah. Sebab ini belum lagi. Belakang rumah ni ada pun pokok kelapa pun ada. Pandan banyak. Serai ada. Keliling rumah. Ini pokok avocado. Kecil lagi. Perlahan dia nak berbuah. Okey. Banyak nyamuk lah. Inilah okey. Itulah kadang-kadang masyarakat ni tak faham. Pada MPSJ dah taruh di sini. Dilarang membuang sampah di sini, tapi di sini tak juga. Okay. Pagi ni agak sunyi senyap sikit. Tak ada nampak kereta api pun tak lalu. Tren pun tak jalan. Nomor parti berkeliaran pagi. Siapa yang rajin bagi makan, memang dia datanglah ramai-ramai. Nomor parti. Ya, itu nomor parti tu. Ada kecauan burung pagi hari. Buat suasana kampung. Okey. Assalamualaikum. Begitulah cuaca di pagi hari. Semoga kehidupan kita sihat. Sentiasa kita beramal saleh dan istighfar selalu. Amin ya rabbal alamin.